Makanan yang sama, dua kamera berbeza. Satu nampak sedap sampai anda nak gigit skrin. Satu lagi pucat dan tak berselera pula kita tengok kan. Bezanya selalunya bukan harga. Hari ni saya nak tunjuk apa yang sebenarnya buatkan makanan nampak sedap di kamera dan kamera mana juara untuk setiap satu supaya konten food anda membuatkan orang lapar. Jom. Hey, selamat datang ke MomoTube, teknologi inspirasi kehidupan. Saya Mike daripada Fantografi. Sebelum pilih, tanya diri anda, shoot makanan jenis apa dan juga di mana? Review jalan-jalan pasar malam dan mamak ataupun food vlog duduk depan meja. Channel resepi dalam studio ataupun fine dining yang nampak sinematik. Dan satu lagi, tempat anda shoot tu terang ke gelap? Jawapan ni boleh tentukan kamera anda, bukan tag harga kamera. Jom, kita pecahkan apa yang penting. Faktor yang pertama, paling penting untuk makanan adalah warna. Makanan kena nampak juicy dan juga segar, bukan pucat ataupun kekuningan. Di sini, Fujifilm menang besar dengan film simulation dan juga warnanya keluar terus sedap daripada kamera. Contohnya, XM5 ataupun XS20. Canon pula terkenal dengan tona yang panas dan juga menyelerakan macam EOS R50. Mitosnya kita kena edit dulu baru nampak cantik kan kita punya gambar ataupun video ni. Kalau color science kamera tu dah bagus, separuh kerja anda dah selesai. Faktor yang kedua, keupayaan untuk fokus dekat. Tekstur roti, wak panas, keju meleleh, semua ni perlu kamera yang fokusnya rapat. Masalahnya banyak kit lens mirrorless tak boleh fokus dengan dekat. Jadi, anda perlukan lens yang boleh fokus rapat ataupun kamera compact yang memang pandai close up macam Canon G7X Mark III. Mitos selalu mengatakan kamera besar mesti close up lebih bagus. Selalunya tak. Kadang-kadang compact pun boleh menang sebab boleh fokus dekat. Sekejap, saya ada checklist percuma starter pack tag budget 2026. Ada apa nak semak sebelum beli kamera untuk konten? Link di description. Ianya diberikan secara percuma. Saya boleh send kepada email anda. Faktor yang ketiga adalah low light. Jujurlah, kebanyakan kan makanan kita ni shoot dalam restoran, kafe ataupun mamak yang lampunya romantik dan juga malap. Sensor yang besar boleh menang dalam segmen ni. Untuk pro, Sony ZV-E1 full frame nya adalah raja low light, tapi harganya pula Masya Allah sekitar RM10,000 dan ke atas lah kan. Jadi untuk bajet yang lebih masuk akal, sensor APS-C macam Fujifilm XS20 ataupun Sony ZV-E10 tu dah sangat bagus. Kamera 1 inci macam Sony ZV-1 Mark II pun dah okey untuk terang. Kamera 1 inch macam Sony ZV-1 Mark II pun dah okey untuk tempat yang terang. Mitos selalu mengatakan megapiksel yang tinggi membuatkan low light tu sangat bagus lah prestasi dia. Jadi ininya salah kan. Jadi ini adalah misconception yang sangat besar. Ianya salah. Jadi size sensor yang penting untuk menentukan kemampuan low light. Faktor yang keempat adalah faktor slow motion. Inilah the money shot anda. Contohnya keju ditarik dengan lembut, madu dituang dengan slow motion dan ayam goreng yang masih berdesir ketika digoreng. Wah, lapar kan bila sebut ni. Jadi, untuk ini anda perlukan frame rate yang tinggi. Jadi, Sony dengan Full HD 120p pada kamera ZV dan juga Canon EOS R50 dan juga mempunyai 120p membuatkan slow-mo ni licin dan halus yang membuatkan orang untuk berhenti scroll. Faktor kelima adalah audio sizzle dan juga sudut atas. Bunyi rangup makanan dan juga desiran kuali. Ialah ASMR yang boleh menahan penonton anda. Jadi kamera dengan port mic ataupun mic internal built-in yang baik tu sangat penting. Sony ZV ada mic yang boleh terus arah direct point yang sangat bagus. Dan untuk shoot yang panggil flat lay daripada atas, flat lay recipe, anda perlukan screen yang boleh flip ke tepi. Jadi Sony ZV dan juga Canon R50 dua-dua ada features ni. Pick saya mengikut gaya food content anda. Review untuk jalan-jalan pasar dan juga untuk mamak, gunakanlah DJI Osmo Pocket 4 ataupun Sony ZV-1 Mark II. Food vlog untuk duduk di meja, anda boleh gunakan
Canon R50 ataupun Sony ZV-E10 Mark II. Nak warna yang paling sedap tanpa banyak edit? Boleh gunakan Fujifilm X-M5. Channel resepi ataupun food fotografi yang serius boleh menggunakan Fujifilm X-T5 ataupun XS20. Nak compact klasik yang power untuk food, boleh gunakan Canon G7X Mark III. Dan bagi pro fine dining low light condition, Sony ZV-E1. Okey, pilih ikut apa yang anda shoot, bukan harga yang tertinggi. Satu nasihat jujur, untuk makanan, lens yang boleh fokus dekat selalunya lebih penting daripada body kamera yang mahal. Dan dua benda murah yang selalunya boleh mengubah segalanya. Satu adalah arm ataupun tripod untuk sudut atas kalau nak buat flat lay. Dan satu lagi, lampu kecil. Pencahayaan yang betul ni boleh membuatkan makanan nampak sedap lebih daripada mana-mana kamera. Semua link trusted shop ada dekat description. Komen makanan apa yang anda paling suka review dan nanti saya boleh cadang setup, insya-Allah. Subscribe untuk panduan tech budget. Jumpa lagi. Muah, bye bye.